Malam Isra' Mi'raj ni Allah pun arah wahai Jibril pi bawa Muhammad. Sedih lama dah Muhammad. Tapi Nabi ni dia sabar. Satu hamba Allah yang taat kepada Allah. Antara prinsip ialah Nabi membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Hak tu tuan-tuan siapa tak boleh buat. Allah arah Jibril, Jibril turun malam tu. Waktu tu Jibril turun dengan orang, dengan rupa orang, pi ke rumah Nabi di Mekah. Kalau tuan-tuan nak tahu yang pernah pergi umrah, rumah Nabi di Mekah dekat pintu Marwah. Jibril pun turun malam tu. Di mana? Dekat rumah yang dekat dengan Marwah tu lah. Jibril turun, kemudian dibuka bumbung. Nabi tidur. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj malam. Nabi tak tahu apa. Selama hidup Nabi tak tahu Nabi akan melalui perjalanan langit itu. Jibril pun turun. Lalu Jibril pun buat pembedahan ke atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedah rohani ke bedah ni ustaz? Syaqqus sadr al-hissi. Bedah yang fizikal. Sehingga kan kalau Nabi buka dada dia selepas peristiwa tu, bila Nabi duduk di Madinah, Nabi pernah buka sikit baju ni, sahabat kata kami boleh tengok kesan jahitan itu. Nabi dibelah dada 2 kali. Satu waktu Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Kali pertama waktu Nabi umur 5 tahun. Di kampung tu Nabi duduk main. Budak main dengan adik-beradik lain, adik-beradik susuan Nabi, menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Main. Malaikat Jibril juga yang main rupa orang. Dia lentang Nabi waktu tu umur 5 tahun, dia belah dada. Tapi tak sakit, lagi moden lah. Kali kedua dalam malam pada peristiwa Isra' Mi'raj, belah. Buat keluar kotoran seketul. Yang di tempat itu ada kotoran, lalu dibasuh dengan Zam-Zam. Peristiwa pembelahan dada Nabi yang betul itu sebagai simbolik kepada umat untuk apabila nak menghadap Allah mesti bawa hati yang bersih. Hanya orang yang berhati bersih saja layak untuk menghadap Allah dan masuk syurga Allah. Kotak tak boleh masuk syurga tuan. Saya dan kita semua, kalau kita kotak dan berdosa, kita tak boleh masuk syurga Allah. Tak boleh. Tak boleh menghadap Allah. Sebab tu Allah Ta'ala panggil esok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari balik. Tuhan kata, marilah pulang menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, mesti bersih. Maka malaikat Jibril belah dada Nabi, bersihkan dengan Zam-Zam, kembalikan. Nabi tengok tuan-tuan, dalam keadaan Nabi sedar, duk belah ni Nabi tengok. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, Allah mengarahkan aku untuk menjemput kamu wahai Muhammad, menelusuri perjalanan 7 petala langit hinggalah ke Sidratul Muntaha. Waktu tu baru Nabi tahu apa dia. Oh, nak pergi mana apa semua. Oh, Allah nak bawa pergi. Seronoknya tuan-tuan. Rasulullah mendapat jemputan pemilik alam, menelusuri 7 petala langit, pi tengok syurga, pi tengok neraka, pi Sidratul Muntaha. Maka Jibril pun kata, wahai Muhammad, kita bertolak malam ni, balik pagi esok. Fa utiya bi buraq. Jibril bawa buraq. Buraq ni bukan buraq oil, hak tu minyak. Perkataan buraq ni memang ada tuan-tuan. Esok kalau kita masuk syurga, kita semua akan tengok buraq ni, dan ia adalah pengangkutan syurga. Kuda ustaz? Memang kuda pun ada sayap ustaz? Ya, dia terbang. Kelajuan dia sejauh mata memandang. Tang mana dia naik, dia nampak paling ujung, tang ujung tu dia sampai. Sampai tang ujung tu, tang mana dia tengok, tang tu dia sampai. Sur'atuhu maddul basar, Nabi kata. Nabi kata buraq ni macam kuda, kecil pada kuda, besar pada keldai. Nama binatang tu baral. Tuan-tuan tak nak tengok, baral ialah kacukan kuda dan keldai. Nabi kata buraq ini sebesar baral yang Allah buat turun ke bumi. Kecil lah ya, sebab ahli syurga nanti tinggi. Semua ahli syurga 60 hasta tinggi, 30 meter. Semua penduduk syurga bila masuk syurga, Allah Ta'ala ubah. Semua jadi segak, semua tampan, semua cantik, semua tinggi 30 meter. Bila Jibril buat turun buraq, Jibril pun buat main. Nabi nak naik. Kata Nabi, bila aku nak naik, Syamusal buraq. Syamus ni apa? Dia melompat, lepas tu dia tak bagi Nabi naik. Dekat Jibril tepuk dia, bukan tampak, tepuk pelan-pelan. Maka Jibril kata, ma rakibaka min khalqillahi ahadun akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai buraq, kamu tidak pernah ditunggangi
oleh makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad. Malu dia, tunduk dia diam. Nabi pun naik. Hadis ni hadis sahih Bukhari. Nabi pun tunggang burak daripada Mekah malam, lepas solat Isyak lah. Lepas main Isyak, Nabi lena, Nabi tidur. Lepas tu naik burak, bergerak daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ayat Quran surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebutkan Al-Isra. Itulah peristiwa pertama. Mekah pi Palestin nama dia Isra. Mi'raj ustaz, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis naik ke langit, itu nama dia Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Nabi pun bergerak dengan burak tadi. Naik burak dan Nabi boleh tengok pemandangan di bawah. Dan teknologi dulu tuan-tuan, majuan mereka berpuluh kali lebih maju daripada hari ini. Saya sebutkan tuan-tuan satu je daripada 1000 maklumat yang ada tentang kerajaan pada zaman Fir'aun, hak Nabi Musa. Fir'aun pernah membina menara, nama dia Sarhu Fir'aun. Menara tu tinggi, menara tu 12 km. Nabi naik burak, Nabi boleh tengok di bawah. Nabi pun Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Palestin hari ni bumi ketiga termulia umat Islam selepas Mekah, Madinah, Palestin. Nombor 4 Syam. Itu ranking dia, ranking dari segi kemuliaan bumi. Nabi pun sampai. Kenapa Baitul Maqdis? Jawapan ringkas, Baitul Maqdis satu-satunya ada laluan lebuh raya ke langit. Maksudnya ustaz, semua Nabi hak naik burak akan pergi ke Palestin, Baitul Maqdis? Jawapan dia, ya. Mana-mana Rasul yang pernah naik burak, tuan-tuan, tak semua Rasul pernah naik burak waktu hidup di dunia. Tak semua. Allah muliakan beberapa orang sahaja. Siapa Rasul-Rasul tu? Wallahu alam. Tapi ada dalil, ada hadis. Bila Nabi sampai di situ, kenapa Baitul Maqdis? Dahsyat Baitul Maqdis tuan-tuan, sampai hari ni satu-satunya laluan highway untuk naik ke langit bumi ada di Palestin. Di tempat lain tak ada. Di Mekah tak ada, di Madinah tak ada. Sebab tu semua Rasul mesti ke sana untuk naik. Ada di sana saja. Dia naik ke atas terik, naik ke atas. Nabi sampai, Nabi pun bawa dia punya burak. Jibril duk ikut ni. Jibril waktu tu masih lagi orang. Kemudian Nabi pun kat dia punya burak di satu dinding. Dinding itu dinamakan Haitul Burak, dinding burak. Kenapa Nabi sebut Haitul Burak, dinding burak? Sebab di dinding itulah kesemua para Rasul yang pernah naik burak ketika hidup, mereka tambat di dinding yang sama. Hari ni dinding tu orang Yahudi buat dinding tangisan. Dia ubah nama, dia buat Hait Mabki. Hak mereka nak pergi buang dulu, boleh tengok dalam YouTube. Dinding itu bukan dinding tangisan. Yahudi manipulate, dia palsukan sejarah dinding itu. Dinding itu asalnya setiap Nabi yang pernah naik burak, dia akan tambat di situ. Ada tempat Nabi pun ikat tak burak di situ. Dan Nabi pun masuk masjid. Tuan-tuan tahu siapa yang Allah Ta'ala buat main? Para Nabi dan Rasul. Bila semua para Nabi dan Rasul berdiri untuk solat, solat apa? Wallahu alam, tidak dinyatakan dalam hadis. Semua hadis sahih tak sebut semayang apa, maghrib, isyak, subuh tak sebut. Berdiri dengan semua Rasul dan Nabi lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Allah kehendaki, bukan semua Rasul, semua manusia Allah Ta'ala boleh bagi hidup. Ambil masa berapa lama? 1 saat je. Tu hak peristiwa sangkakala yang kedua. Bila Israfil tiup sangkakala yang kedua, Israfil ni besar. Bila dia nak tiup sangkakala yang kedua, nanti suara sangkakala tu akan didengari oleh seluruh makhluk yang pernah bernyawa yang mati waktu tu, iaitu manusia, jin, syaitan, malaikat, binatang. 5. Bukan orang sahaja yang akan hidup ketika tu, banyak yang akan hidup. Berapa lama Allah ambil masa? Sesaat. Maka semua Rasul berdiri. Nabi tak duduk depan lagi tuan-tuan. Waktu tu Rasulullah tak duduk depan. Malaikat Jibril yang pilih. Maka ketika itu Malaikat Jibril pilih Nabi kita, Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kata, taqaddam, ke depan wahai Muhammad, kamu yang ke depan. Tuan, maksudnya apa? Maksudnya yang paling alim, yang paling wara', yang paling bertakwa di kalangan semua Rasul. Sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, presiden semua Nabi dan Rasul. Ambil mana kataan tu? Peristiwa Mi'raj. Bila Malaikat Jibril ramai-ramai Nabi Muhammad dengan ramai Nabi Rasul, Malaikat Jibril kata, naik wahai Muhammad, kamu jadi imam. Nabi pun semayang. Habis semayang, Nabi pun teruskan perjalanan dia Mi'raj, naik ke atas. Nabi naik, Jibril bawa burak, tinggal di bawah ikat tadi. Jibril pun bawa. Ni cerita langit. Langit ni tak mana tuan-tuan? Belah atas, dia bukan rodok masuk bawah. Jibril bawa. Sampailah di langit pertama, pintu langit tutup. Pintu langit ada 7. Ada, sebab langit 7 lapis. Semenjak Nabi lahir, pintu langit ditutup. Dulu semua pintu langit dibuka.
Anak-anak iblis yang bernama syaitan, dia lah pak, dia lah mak. Anak dia nama syaitan. Dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri di kalangan jin. Tuan, syaitan lain, jin lain. Syaitan yang kepala dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri jin yang boleh terbang, dan syaitan-syaitan yang boleh terbang, mereka boleh naik sampai langit. Jauh, langit tu sangat jauh. Tapi mereka ni kederat, mereka sangat banyak. Alam jin sangat luar biasa, tuan, alam jin. Tapi dia tidaklah sehebat manusia. Tidak.